Okay korang, another day, another tablet. So basically, Poco ada hantar aku satu tablet baru untuk aku main-main, untuk aku test. So this is it. Ini Poco Pad X1. So korang tengok dia, kalau kita tengok dekat kotak dia, dia support Dolby Vision Atmos. So meaning display dia mesti apa? Dia punya screen dia mesti padu Dolby Vision Atmos. Ada tulis Poco, baik beli Poco Pad X1. Lepas tu, okay, kita tengok spek pula. Ini Poco Pad X1 Blue, 8GB RAM, 512GB ROM. Okay lah, nak install game banyak-banyak. So, kita ada tablet itself. And at the same time, dia juga datang sekali dengan Poco Pad X1 keyboard dia. Ini basically dia punya keyboard dia. Macam iPad Pro punya keyboard sekali tengok kan. So, and dia juga datang sekali dengan Poco Focus Pen. Menarik. Ada pen sekali. So, let's move on. Kita unboxing sama-sama. Kita unbox dia punya apa? Dia punya ni dulu. Dia punya tablet dia. Okay, Poco Pad X1. Wow. The first thing yang korang akan perasan bila korang unbox, korang akan dapat like a bunch of sticker macam ni. A bunch of sticker. Banyak lah. Ini mungkin korang boleh lekat dekat laptop korang ke, dekat basikal ke, anything. And this is the tablet itself. Kita baca spek dia punya screen crystal clear, 144Hz, 3.2K. Refresh rate laju, mesti untuk main game kan, nama pun Poco. Snapdragon 7 Plus Gen 3 mobile platform. And then dia pakai Xiaomi Hyper AI untuk AI dia. Lepas tu 8850 mAh bateri. Okay. Lepas tu ada quad speaker. So ada 4 speaker kat dalam ni. Tolak tepi dulu. And dekat dalam kotak juga korang akan dapat dia punya, I think this is manual wire. And then kepala plug dengan charger. So macam ni lah rupa dia. Oh, plug 2 pin. Lepas tu dengan wire USB type C untuk korang charge. Tapi aku tak buka lah sebab aku dah banyak wire dengan plug lah. So kita kena mencintai alam guna apa yang dah ada. And kita buka ni pula. Alamak, lekat stiker pula. Color biru kan aku punya ni. So, this is the tablet itself. Okay korang, dia punya bentuk dia nice. Kat sini dia ada macam satu link connector. Mungkin untuk connect dengan wireless keyboard sekejap lagi. Ada tulis Poco besar-besar kat sini. And kamera 13 megapixel AI kamera. Tengok dia punya kamera bump dia. Macam Xiaomi 15T. Macam Xiaomi 15T dia punya kamera dia. Dia punya bentuk lah, bukan spek dia. And kat bawah ada speaker USB type C kat sini. And sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 speaker. And design dia a bit boxy. Dia macam kotak sikit. So, ringan tak berat sangat. Rasa solid, seriously. So, bila on ada tulis Poco kat sini. So, before kita tunggu dia on, kita unbox dia punya Poco Focus Pen dulu. Okay, dia punya Poco Focus Pen pula kalau kita tengok. Dia ada the pen itself macam ni. Nice. So, korang tengok. Ada butang. Ada butang lagi. Macam tu. Sedap dipegang. Lepas tu kat dalam ada macam extra, macam pen tips. Extra pen tips. Dengan manual. Basically macam tu lah. So, let's move on untuk unbox dia punya apa? Wireless keyboard dengan mouse. Tapi sebelum tu kita tengok dah boleh attach secara wireless tak? Yes, dia boleh attach secara wireless kat sini. So korang tengok dia boleh attach secara wireless. Nice. Meaning tak payah charging asing. So dia punya charge hanya sekadar pakai magnet saja macam ni. So which is very nice. So kita unbox dia punya Poco Pad X1 keyboard pula. Lepas tu ini dia punya Poco Pad X1 keyboard pula. Poco Pad X1 keyboard. So, kat dalam what you will get is keyboard. The keyboard itself. Kita buka, tengok macam mana bentuk dia. Okay, first impression. Rasa solid gila. Macam iPad Pro punya keyboard. Okay, letak tepi. And this is it. Ada tulis Poco kat sini. Ada lubang kan. Lepas tu macam ni bentuk dia. Sini macam belakang kosong. And okay, cuma untuk Poco Pad X1 keyboard ni
Dia tak ada apa? Dia tak ada touchpad kat bawah. So everything kena pakai pen ataupun screen. Untuk keyboard dia pula 75% bukan 100%. Tapi ada ke tablet yang 100% keyboard? Dia ada macam ni. Very clicky. Nice. Minimalist. Lepas tu nak attach senang je. Korang letak macam ni je. Lepas tu korang dia attach pakai magnet juga. Nampak? Okay. And macam ni lah bentuk dia. Nampak? Nice. Okay. Lepas tu nak tutup dia. Macam tu. Tutup. Tutup macam tu. Cuma pen dia tak ada macam dedicated boleh letak kat dalam. Macam Huawei. Cuma korang kena letak kat luar macam ni. Make sure korang tak tercicirkan lah. Sekejap kita try letak kat dalam. Mungkin boleh. Oh tak boleh letak kat dalam. Dia kat luar saja. Yep. This is it. Ini Poco Pad X1. So aku akan start set up. Aku akan start pakai install game semua, akan start main. Macam biasa, let's say kalau korang nak tengok, mungkin video ni part 2, next version aku buat in-depth review lagi. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe and stay tuned for the next. Macam